tanya. Kalau tak tahu jangan maki hamun. Tak tahu tanya. Jadi saya nak jelaskan sampai di mana Tuan Mahan sebelum ini Ambalat kita serahkan. Hal itu belum pun dimuktamadkan. Tetapi Tuan Mahan daripada Pembangkang sudah diserahkan. Saya tidak tahu serah wilayah mana. Jadi sebab itu harus kita rujuk kepada angka dan data. Dan ini kita harus gunakan kesempatan ini juga mengucapkan penghargaan setingginya kerana orang pegawai-pegawai kita, bahagian haiwal persepadanan disokong oleh bahagian topografi, Jabatan Peguam Negara, bahagian pemetaan, Kementerian Pertahanan, Tentera, itu terpaksa meredah ke hutan belantara untuk memastikan peta itu dimuktamadkan. Jadi saya harap kalaupun Pembangkang memilih untuk tidak menyatakan penghargaan dan terima kasih kepada pegawai dan tentera, dia belum. Kerana yang ada itu menghina. Kenyataan biadab menghina itu ada. Ya. Apa yang tak betul? Termasuk pendang. Kalau tak tahu baik, kalau tak tahu tanya. Kalau tak tahu jangan maki hamun. Tak tahu tanya. Mengaku sejalan kalau menghina. Ini betul. Baik. Jadi inilah penjelasan saya dan sudah betul.